duduk dekat dia duduk dekat Kota Damansara. Dia buka radio Sabah. Lepas tu anak dia pun kata, Ibu, dah azan. Oh, azan, dia pun makan. Dia pun makan, tak apa tengok jam dan sebagainya. Adakah batal puasa dia dan perlu mengganti dengan puasa? Ha? Dia duduk Kota Damansara. Anak dia kata, ibu dah berbuka, dah azan. Sebenarnya dia terbuka radio Sabah. Sabah kan buka awal kan. Adakah batal puasa dia dan perlu menggantikan puasa? Kat sini hukum dia batal tau. Kena menggantikan puasa. Sebab apa? Sebab tu dia bagi tahu kat sini, ulama sepakat apabila masuk waktu berbuka perlu dipastikan terlebih dahulu. Kita yang kena pastikan, bukannya percaya dekat anak kita yang umur 10 tahun tu, ibu dah berbuka puasa, padahal pakcik sebelah yang azan. Ataupun dia dengar azan zuhur, dia kata azan maghrib. Itu tak betul lah. Telefon punya azan. Jadi sebagai orang tu, ulama kata kita kena pastikan waktu berbuka. Tapi kalau salah, kita kena ganti balik puasa. Allah. Sewajarnya kita perlu lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru berbuka puasa sebelum disahkan maksudnya maghrib.